pesta maksiat besar-besaran di Kuala Lumpur. Umat Islam jangan terlibat. Kita tahu tak lama lagi pada bulan 5 nanti akan dianjurkan satu pesta air yang besar yang akan dibuat di Kuala Lumpur di Bukit Bintang. Kita sebagai orang Islam, ni nasihat saya kepada orang Islam, kita mesti boykot program ni. Kita jangan libatkan diri dalam pesta maksiat ini. Jangan kita sekali-kali sokong ataupun support program ni. Sebab kita tak boleh terlibat dengan maksiat walaupun sebahagian, walaupun sedikit. Sebab kalau kita terlibat dengan maksiat walaupun sedikit, kita dikira terlibat dengan maksiat tersebut. Biarlah, kita tak boleh nak halang. Kerajaan kita nak buat pesta tu sempena tahun melawat Malaysia lah kot. Saya pun tak pasti, tapi yang anjurkan program ini adalah menteri kita, kerajaan kita, bawah Kementerian Pelancongan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita jangan terlibat sebab dia adalah perkara maksiat dan perkara dosa, dan kita jaga keluarga kita, anak-anak kita daripada terlibat dengan program. Kita mesti sayang agama kita, kita mesti sayang Allah dan Rasul. Apa yang kita buat ini untuk jaga iman kita, untuk jaga agama kita. Jadi jangan sedih, jangan takut, jangan risau kalau kita tak pergi program macam tu pun. Yang penting iman kita terjaga, diri kita terjaga daripada melakukan maksiat, insya-Allah. Terima kasih semua. Jangan lupa bantu saya untuk share video ni banyak-banyak, sebarkan kepada seluruh orang Islam supaya mereka menjauhkan diri daripada program-program seumpama ini. Begitu juga dengan program-program maksiat.